Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak kongsikan satu tips berkaitan dengan ABS pump. Yang pertama, pentingnya kena tengok level minyak brake. Kalau berkurang dia boleh menyebabkan ABS pump tu rosak juga. Dia tak cukup pressure. Bila minyak brake tu kurang, dia tak cukup pressure. Yang kedua, tak penuh flushing minyak brake, menyebabkan minyak brake tu jadi hitam. Minyak brake tu jadi pekat, dia boleh menyebabkan rosak juga ABS pump. Sebab apa? Dalam ABS pump ni dia ada motor dan solenoid. Jadi kalau minyak brake ni pekat dan kotor, macam mana dia punya solenoid ataupun motor tu nak berfungsi dengan molek. Yang ketiga pula, semoleknya setiap kali servis ceklah minyak brake. Kalau kurang, minta technician tambah ataupun tengok sekali dengan pad brake. Bila pad brake tu berkurang, minyak brake ni akan kurang. Boleh menyebabkan rosak juga ABS pump. Pentingnya juga flushing minyak brake ni sekurang-kurang 50,000 sekali ataupun 40,000 sekali pun lagi comel, lagi cepat, lagi comel, lagi molek. Sebelum ABS pump rosak, flushing kos tak tinggi mana. Bila ABS pump rosak, makin modal lah siap-siap awak. Lacak.